Assalamualaikum and welcome back to my YouTube channel bersama saya Najah dan abang saya. So pada video kali ni kami berdua nak makan mi Jogja ala Jogja macam tu lah, tapi ditulis kat sini mi nyek mek ala Jogja macam tu. Najah tak tahu nak sebut macam mana, Najah tak tahu betul ke salah, tapi dia macam ni tau. Mi Indonesia, Indomie. So ini Najah pun dah buat ya, bau dia pun sedap lah, macam tu, memang bau lah dia punya mi Maggi tu. Lepas tu Najah ada tambah enoki pedas dengan apa ni, isi ketam juga. Najah campur sekali dengan enoki pedas macam tu, sebab sekarang di tengah hujan tau, sesuai lah hirup yang pedas-pedas ni. Najah suka. Itu je lah. So kepada yang baru tengok video ni, jangan lupa untuk like, subscribe, komen, turn on notification supaya korang tak terlepas video yang Najah upload tanpa melengahkan masa. Jomlah kita mula, bismillah. So Najah pun tak sabar nak rasa. Jomlah kita mula makan. Ni Najah baru bangun tidur tau, memang terus makan ni. Korang siap-siap terus makan. Najah tak tahu lah ni rasa apa, tapi dia tulis kat situ rasa rendang. Bismillahirrahmanirrahim. Memang rasa rendang. Tapi bagi Najah rasa tak sesuai, macam kurang dengan lidah Najah. Kita makan enoki lah. Hujan-hujan ni memang lebat, korang memang sejuk sangat cuaca. Sumpah sedap gila enoki ni korang. Dia pedas, manis, panas, semua ada. Sedap. Bila memang mantap korang. Sedap gila. Lembut isi ketam dia korang. Apa sedap korang. Enoki dia pedas itu Najah suka. Dia tak pedas sangat, dia macam biasa-biasa macam tu, tapi sedap lah.
Sumpah segar gila korang. Bangun-bangun dengan cuaca hujan, lepas tu makan yang pedas-pedas ni, hidup yang pedas-pedas ni, sumpah segar gila tekak korang. Sumpah sedap. Memang layan lah korang. Yang gila korang menu kali ni. Tapi Maggi dia tu bagi Najwa, lidah Najwa ni kurang lah. Sebab rasa dia bila Najwa makan tu rasa pelik macam tu. Tak kenalah dengan Najwa, memang tak selesa. Najwa lagi suka Indomie yang warna coklat tu, yang selalu ada jual dekat kedai Aceh, Speed Mart, yang warna coklat tu. Najwa lagi suka yang tu sebab yang tu memang kena dengan lidah Najwa, sedap sangat-sangat. Kalau abang Najwa ni dia makan je semua Maggi apa yang ada, yang perisa itu perisa ni dia makan je. Tapi Najwa kurang lah. Kalau yang contoh Maggi ni perisa rendang macam tu, kurang macam tu. Kalau yang biasa macam tu sedap lah, Najwa suka. Yang tu memang kena dengan lidah Najwa. Gitulah. Alhamdulillah guys, Najwa pun dah kenyang. Dah kenyang? Dah. So sampai di sini sahaja video kita kali ni. Kita jumpa di next video. Bye bye. Assalamualaikum. Salam.